Jadi hari ni kita nak pergi cari breakfast. Lepas tu kita akan teman anak beli tiket bas. Sebab dia pun tak gerak lah balik Mekah. Bukanlah balik Mekah, dia nak pergi Mekah. So kita akan tolong dia cari tiket bas. Tiket bas, breakfast dulu. Kalau tak ada tiket bas, adik akan duduk 1 hari lagi. Cik Alfi, cek aku lah. So kopiah ni aku tak tahu apa nama kopiah ni. Tapi kopiah ni kalau kau kena ada satu lah. Kopiah solid lah orang kata. Kopiah the best ni. Tengok Anik pakai kak. Kopiah serkut. 3 pakai kak. Nanti 3 badigul pakai. Lepas tu aku pakai baju ni yang kita panggil kick tag. Apa benda tak? Apa? Baju macam ni lah sesuai untuk musim sejuk. Dia ada bulu dalam ni. So aku pakai melekat hitam kak. Kasut hitam. So all black lah memang. Okey, kopiah. Kopiah Madinah. Apa nama dia? Munasib ke? Al-Munasib. Al-Munasib Al-Madinah. Baju bundle Manchester. Bundle beli kat Old Trafford Oh, bandar tu. Good. Luar tak tahu dia kat mana. Token slipper wakaf. Slipper wakam. Slipper wakaf. Maksudnya Itu je. slipper yang paling cepat. Betul? Betul. Let's go. Okay, yang ni tak sedap So yang kecil ni barulah sedap. Tak puyuk nasi orang. Tak guna betul lah. Memang betul tak sedap. Video. Ayo. Okay, Musyakal dia ada omelette. Dia letak tom yum ni. Lepas tu dia ada butter tea sikit, kentang dengan sayur-sayur. Nama full dia? Musyakal. Musyakkal. Okay, musyakal. Musyakkal bentuk Kan? Musyakal tu campur-campur. Campur-campur. Tolong orderkan untuk aku yang sedap satu. Okay. Aku akan serahkan tawakal kepada kau sekali. Ais hati yang paling sedap. So kau tengok ni menu dia bahasa saja. Tak faham apa dia. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan order ni musyakal falafel syami 5 rial. 455 calories. Yes. Hat Musyakal. This my filfil. Okey, jap. Falafel. Apa beza kedai Malaysia dengan kat sini? Kalau beli sarapan. Beza dia kat Malaysia banyak ada yang tempat duduk. Sini tempat terhad. So banyak kedai take away. Semua Order lah, order. Semua makan berdiri. Kena makan kat lain lah. Okey, itu satu. Yang kedua, sini banyak lauk roti je. Satu menu dia bahasa Arab. Kibda ni terangkan. Kibda ni hati. Dajjaj ni ayam. Ni tuna. Mugagal ni apa daging Gagal tak tahu sih. Laham tu daging. Daging mugagal macam paprik Mungkin boleh jadi. Kita teka-teka sini. Asal kena. Ni syaksukah Syaksukah Ni saya suka. Ni makanan kita. Musyakal falafel. Kita nak telur ni. Telur ni tak sedap. Kalau tak sedap Telur goreng-goreng ni. Garing ni Garing sikit. Ya Allah cengkoi. Harus sedap. Pot mana nak makan? Mau. Tangga-tangga. Tangan ni boleh lah. Kita duduk je. Ya, kena angin sikit. Sos dia boleh macam Subway lah. Subway. Oh, boleh. macam Subway tapi version yang Arabnya. Arab punya. Low class dia ni. Low class punya. Tapi rasa dia bukan low class lah. Korang datang rasa. Cada. Dia memang ada jahat nakal. Okey. Ada spice. Spicy, okey, tamam. 2 spicy kita punya. Spicy lebih orang kata. Nak marah dia tahu sultan. Okey, tamam. Syukuran. Siapa kau lah kan pula? Okey dah. Sudah bye-bye. Bye. Malam. Kalau nak flavor Syah Halib ke Syah Sada? Aku Syah Halib. Apa beza? Ada susu atau tak ada susu? Nak susu. Aku Syah Halib. Makan rumah kat sini? Sini lah nak tengok pemandangan. Tengok, jangan cepatlah aku bapak Ini roti dia. Bismillah. Pedu. Nasi dalamnya. Oh, kita nak makan mana? Berayak. Kita nak makan mana? Sini padam ke kedai kau? Aku dah serai. Okay, ni dia order sama juga, cuma dia kurang pedas. Kami tambah pedas. Tengok view apa tu? Jah, kanan tu. View Kita Bukit Uhud. makan tu betul-betul depan kedai dia. View kedai Uhud pula. Bukit Uhud. Kalau ada tripod depan ni boleh kita letak. Makan depan sampah. Makan depan sampah, depan construction. Tengok besar mana? Oh, besar 3 jari. 4 jari, 4 jari. 4 jari full. Oh, lembut. Dalam ni berayak. Raya, crispy. Tengok ni guys. Gemuk ni. Berapa dia kan? 5 dia lah. 5 dia boleh dapat ni. Ni Subway version Arab. Kedai dia tu. والله في فلافل في كبده في ايوه هذا شيء حبيبي شيء كويس ده كويس كويس Ya, bismillah kita nak try Syekh Halib ni. Bismillah.
Macam sumpah. Mana ni? Tu ni ambil tu nak. Anu kan? هاي طلع على النبي ممنوع كذا طلع على النبي Kita ada pergaduhan guys. Pergaduhan di antara Arab dengan Arab dan Ani. Dia baling tau sandwich tu. Lepas sampai ke sana tu. Sampai ke sana sandwich tu. Tuan dia ambil ni. Bagi balik. Kau tak nak kami ambil. Ya apa perasaan anda sekarang? No. Miza pun terkesima. Dia cakap dia nak sandwich yang 3 rial. Lepas tu berada tu dah buat, dia cakap 5 rial. Dia tak nak, dia nak yang 3 rial juga. Nak yang murah. Tak nak bayar 2 rial tu. Lepas tu dia 5 rial je dia bang. Lepas tu dia gaduh, yang tuan kedai tu suruh bayar 5 rial. Lepas tu dia nak pergi Lepas tu dia masuk kedai tak sedap. apa ni? Tempat lepak ke apa? Ni negotiation untuk kenderaan inilah yang kita akan naik. Hati-hati ya. Okay ni cakap santai ya kamera. Alah tu ke Mekah.